Sebagai seorang dealer, sudah tentu kalau boleh saya nak bantu seramai mana orang untuk buat simpanan emas, untuk ada kewangan yang lebih baik dengan emas. Tapi saya teringat kata-kata daripada mentor saya, bukan semua orang kita patut bantu. Kita hanya bantu mereka yang nak dibantu. Jadi, kalau kata ada orang yang rasa tak bagus simpan emas, tak nak simpan emas, satu pembaziran simpan emas, it's okay. Lepaskan mereka dengan hati yang terbuka. Sebab apa? Yang mentor selalu pesan, orang tak nak simpan emas ni sebabnya dua sahaja. Pertama, sebab dia tak ada duit. Yang kedua, sebab dia belum ada ilmu. Jadi, yang tak nak simpan emas, yang rasa emas ini dia jatuh kepada kategori nombor 2. Belum ada ilmu tentang emas itu sendiri. Saiz yang sama tetapi nilainya jauh berbeza. 10 sen dan 1 dinar. Sekitar tahun 1950-an, dengan 10 sen anda boleh beli satu pinggan mi goreng. Sekarang, pada tahun 2025, anda hanya boleh beli satu biji gula-gula. 1 dinar ini adalah emas berat 4.25 gram. Berketulinan 999.9. 1400 tahun dahulu, 1 dinar ini boleh beli 1 ekor kambing. Dan sekarang dengan 1 dinar ini yang berharga sekitar RM2,000, anda masih boleh beli 1 ekor kambing. Saiz yang sama tetapi satu nilainya bergantung kepada ekonomi negara dan jaminan kerajaan. Dan satu nilai lagi, nilainya hanya terletak pada berat dan ketulinannya sahaja. Dan masih menyimpan nilai yang sama walaupun 1000 tahun akan datang. Ramai yang lupa emas ini lebih bernilai dari wang fiat. Dan mereka lupa emas memegang nilai kekayaan sebenar, bukannya wang. Wang ini berfungsi hanya untuk memudahkan transaksi belian dan jualan. Tetapi simpanan yang anda patut ada adalah simpanan yang memegang nilai, bukannya memegang nombor. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian wang fiat anda ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas